Okey bang, terima kasih banyak bang. Sama-sama. Tadi duduk kat dalam sejam 2 jam ada kah? Ada. Oh. Ni dari Singapura dekat mana tadi ni? Cuak Cukang ada. Cuak Cukang. Cuak Cukang ini. Jalan Okey. apa tu? Pasir Ris. Pasir Ris semua ada. Okey, ni saya nak tanya yang tukang masak paling hebat kat sini macam mana? Kita nak tanya orang Singapura makan kat sini macam mana kak? Macam mana saya punya Alhamdulillah. nasi lemak dia dulu dengan sambal dia? Boleh. Alhamdulillah sedap. 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 Ada Pasal try- suami saya, Aha. dia tak pernah order nasi lemak kat luar. Okey. Tempat awak orang pertama. Oh, pakcik biasa ni. Makan nasi lemak cuma isteri je mak masak. Oh, biasa makan nasi lemak isteri masak saja. Kalau dekat luar biasa tak? Break rekod dah sekarang. Oh. Break to rekod dah kira. Oh, jadi Abang Lobster dah break rekod dia boleh makan nasi lemak ah. Kan dia makan kat luar nasi lemak ni. Okey bang, apa yang membuatkan special nasi lemak saya? Nak beli lebih sambal tu. Sambal bilis boleh. Apa yang membuatkan nasi lemak saya abang boleh makan? Sambal ni baik. Sambalnya baik. Mak-mak Nasi je. mak-mak je. Lepas tu nasi dia pakai basmati lah. Dia nasi macam nak lagi nak lagi. lagi kan. lagi. Oh, tengok biasa pak cik ni dia tak makan nasi lemak kat luar. Tapi dekat sini saya pecahkan rekod Dia boleh makan Saya tak pernah order pagi anak saya order nasi lemak saya tak makan. Tak makan. Dekat sini makan okey. Sini makan saya boleh makan. Sini makan okey. Baik. Alhamdulillah. Bang, boleh tak tolong panggil kawan-kawan abang dekat Singapura yang nampak video ni bang? Mari silakan sini sentiasa terbuka. Apa ni? Nasi lemak Nasi lemak Lobster JB. Lobster JB. Sila Tadi- datang. Itu tadi ada makan apa? King crab, lobster semua the best Best. Alhamdulillah. Ikan bakar dia rasa ikan bakar. Alaska. Ikan bakar dia Ikan best. bakar sambal dah rasa kan? Oh. Sambal insya-Allah yang terbaik lah. Baik makan banyak. Baik. So terima kasih warga-warga Singapura, boleh tak tolong penuhkan ruangan komen korang. Salah ke tidak seumur hidup sekali makan king crab? Tolong komen kalau salah, komen salah. Kalau tak salah, komen tak salah. Puan. Oh, ni sekejap. Ni. Pinjam. Oh, ini gambar yang lama. Oh, sorry. Sorry, ini gambar yang lama. Itu sebelum sekarang sudah. Oh. Ada babak. Ada gambar lagi ha. Terima kasih banyak ni, datang dah kali ke berapa ni Ni kali ketiga lah. Kali ketiga. Baik. Alright, terima kasih. Jumpa lagi. So orang-orang Singapura, kalau gerik komen gerik. Jumpa lagi Abang Lobster. Lambai sikit gerik.